Happy birthday. La ilaha illallah. Tadi mak makan daging salai kan? Yang nak dengar uti canai ni lah. Tapi orang cakap dia beli daging salai Mak Jenny, dia kata dagingnya sikit. Tak ada sikit dah. Sama je. Bertimbang tu bukan tak bertimbang. Daging kita tu kan potong skopis-skopis. Ha, iyalah. Bukan dah hancur. Kalau hancur mana dapat banyak. Kalau dia beli live, dia dapat RM90 je. Itu dah murah dah. Produk salai malah mahal Mak kan? Iyalah. Orang nak nyalai lu kan kau sonang nak nyalai. Dia nak sonang je. Dia gombal sikit. Nak banyak bolehlah 2-3 ompek. Daging kau tengok daging murah kau sekarang. Daging mana nak mampu. RM36 sekilo. Kita ni berniaga, harga berniaga dia orang bagi. Tapi kalau harga runcit lagi mahal. Janganlah cakap macam tu, tak bagus lah. Daging datang kira lah 1 kilo sekarang ni, RM36. Lepas tu kan kita nak salai dengan guna arang, dengan macam-macam bodoh yang kita perlukan. Kalau tidak sekarang, tak jadi salai daging kan. Dia jadi salai barbecue kan? Jadi salai barbecue macam tu lah kan. Sebab daging salai kita 220 gram. Banyak Bukan 150 gram. Banyak nak cerita nak Sabar. TV baru dah dapat kan? Sabar. Adik tengok daging ah? Oh ya, tak pun daging apa nak tengok? Daging lah yang kau bayar sikit tu. Mari kita tengok tompek salai kita. Okey. Sinilah daging kita salai. Ini dah 6 ke 7 jam dah ni. Sekejap lagi dah boleh angkat. Kita angkat ni dalam pukul 5 macam tu kita angkat. Kita salai start daripada pukul 10 pagi. So bila salai, kita kena sentiasa cek dia punya api. Nampak tak ni? Kalau bagi dia berasap, betul tak? Berasap, yuk. Tu dia. Jadi, kita asapkan tu, api dah cantik, bagi asap, kemudian kita tengok dia punya daging. Daging ni. Tengoklah, cantik kan daging ni. Ni bukan hangus ni dah. Yang ni saya dah buka murah. Saya bagi 220 gram. Kalau dalam live lah, dapat RM19.90. Kalau biasa, RM24. Kau nampak saya live masuk, memang kita buka promo kalau live. Nak tengok tak? Saya tunjuk dia punya daging dalam dia. Cantik tau. Ni dah 6 jam salai. Dia bawa kat tokeh. Nak siap dengan parak kau pula. Happy birthday. La ilaha illallah. Kek apa? Ambil dia birthday mak. Kita sambut awal. Tak apa. Happy birthday. 1, 2, 3. Tada! Apa nama keknya ni? Ada daging salai. La ilaha illallah. Tak ada orang cakap daging umat sikit. Jadi kita tunjuklah daging ni Ni punya macam ni rupa nak tunggu 7-8 jam. Potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh kau tu? Aneh. Oh. Bubur daging ni. Cantik kan? Masak kan? Cantik, nice. Lemak-lemak je ni semua akan ada kat dalam paket tu. Jadi beginilah ketebalan dia. Kalau bila dah masak tu kan dia akan terpecah macam ni dua macam ni pandai. Makan sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Sedap. Rasa smoky. Makan macam ni pula sedap. Apalagi dah masak. Ni daging dia yang korang beli tu. Ni daging dia. Asli salai. Ni bukan barbecue tau. Ni smokehouse. So ini dah siap paket. 220 gram. 220 gram. Ini dah retort, dia tahan 2 tahun. Jangan risau. Yang masak tadi semua makcik-makcik kat belakang. Dia orang tak faham mak. Dia ingat 220 gram tu dia dapat seekor lembu. Ya, seekor lembu RM10,000 woi. Upan molek ya 3 ompek rati mantap lagi. Tuang. Ya, nampak. Pokat yang santan tu. Kena nak cari. Kau ambil baju dan kang. Daging, nampak daging masuk. Macam inilah daging dia seketul-seketul. Nampak tak? Ni nampak ada lemak-lemak ni sodam ni. Tebal daging dia semua sama. Ni lemak mak, ni lemak. Ni lemak ni sodam ni. Ada lemak masuk je sekali. Masuklah sebab kalau kita salai macam tu, lemak dia akan ada dekat daging. Ni 2 orang makan, 3 orang makan boleh makan. Nampak tak? Sama saya cakap tadi kan. Yang ini kesan-kesan salai dia. Nampak? Ni. Cakap sikit. Kalau kat live korang boleh dapat RM9.90 ataupun RM18 lah, RM17 lah. Packaging Mak Jenny cantik, kotak lawa. Dia memang harga asal dia memang RM23.9 sebab dia salai. Lepas tu kita retort lagi. Kita salai pun 7-8 jam. Tapi kalau nak dapatkan RM9.90 ataupun RM18, RM17 ke apa ke, korang masuk live saya. Asli original salai ni. Kan kan? Yo, kan ada bongak-bongak kita memasak menggunakan hati yang suci dan murni. Kedekau lah. Tengok kita live. Boleh.
Boleh. Bila nak live dah tak ada labek ni. Kalau ada live masuklah. Oh. Kalau tak ada live boleh juga boleh. Tapi tengoklah kalau TikTok ada voucher ke apa boleh lah. Pak Yu roti lah live. Duduk sebelah api panik. Tahu pun kau. Cakap mak, bukan senang mau cari wang. Bukan senang nak cari wang. Salah lah mak. Beli sekarang. Boleh sekarang. Bye-bye. Bye-bye.